Salam sejahtera. Nokta triple score. Cara nak on mesin detector nokta triple score. Tekan button on di sini. Okey, ini 1, 2 menunjukkan version untuk software triple score 3. Okey. Paparan muka nokta triple score. Yang ini 1, 2, 3, 4 adalah mood carian. Okey. Yang indikator ni adalah bar untuk ID number bermula daripada 1 sampai 60. Yang ini adalah gambaran untuk hertz yang sedang kita pakai. Yang ini adalah ikon yang ini adalah ikon sensitivity. Okey. Yang ini adalah anggaran kedalaman barang apabila dikesan. Yang kawasan ini tengah ni adalah ID number. Okey. Button, fungsi button. Okey, untuk button arrow ni kiri dan kanan ni untuk pilih mood apa yang kita nak pakai. Contoh, saya tekan sini. Nampak mood ni akan berubah ke mood fill. Saya tolak lagi. Yang ni untuk pergi ke mood pantai, beach. Yang ni untuk pergi ke mood relic. Okey, untuk score 3 kita ada 4 mood yang kita boleh pakai. Okey, kiri atau kanan. Okey, fungsi tambah dengan tolak ni adalah untuk naikkan sensitivity. Kalau kita nak tinggikan sensitivity, kita tekan tambah. Okey, nampak satu. Semakin tinggi sensitivity, Hasan dengar mesin akan lebih sensitif. Dengar maksimum untuk sensitivity mesin triple score adalah 15. Okey. Berapa sensitivity yang sesuai untuk kita letak ketika bermain bergantung kepada kawasan. Biasanya 13, 14, 15 maksimum okey, tak ada masalah. Untuk kawasan yang ini saya buat testing di dalam kawasan bilik. Jadi saya kena rendahkan sensitivity. Kalau saya tinggikan sensitivity, mesin akan jadi bising, terlalu sensitif. Okey. Kalau kita bermain di kawasan padang, kawasan pantai, kita boleh letak dulu nombor 13 atau 14. Okey. Seterusnya, untuk button yang ini adalah untuk kita tukar frekuensi. Okey. Okey. Frekuensi untuk mesin ni, kalau nampak M ni mewakili multi frekuensi. Untuk mood relic, apa yang kilang dah settingkan adalah multi. Jadi kita tak boleh nak ubah. Kalau kita tekan sini, ni kita tekan button ni, dia tak berubah dia tak ada jadi apa-apa. Itu maksudnya by default kilang dah setting untuk relic adalah multi. Jadi kita tak boleh nak ubah. Seterusnya kita tengok pada beach. Beach pun sama. Dia dah setting pada multi, jadi kita tak boleh nak ubah. Okey, seterusnya. Okey, untuk mood padang kita boleh ubah frekuensi dia, tengok bila saya tekan sini 15 kHz tu akan berubah 20 kHz. Untuk mesin triple score ni kita ada option untuk multi 1, multi 2, multi 3, 4 kHz, 15 kHz, 20 kHz. Apa kilohertz yang paling sesuai bergantung
kepada lokasi dan kita kena cuba satu-satu mana yang paling terbaik. Okey, contoh untuk mode parking, saya tolak pula kat sini. Fine, ikon dia dah pindah ke sini. Sekarang ni dia berada di dalam range 20 kHz. Katalah saya nak tukar kepada M. So kita tekan sini, M1, M2 ni maksudnya multi ya, multi frekuensi. Multi 3. Okey, katalah saya nak pakai multi 3. Okey, lain adalah ini indikator untuk bateri ya. Yang ini indikator untuk lampu backlight yang kawasan sini. Yang ini adalah untuk profile user. Kemudian apa lagi button? Yang ini adalah button untuk pin pointer tengah ni. Okey, untuk tengah ni kalau tuan-tuan perasan dia ada dua, satu untuk yang frekuensi ni dan ini untuk apa ni? Untuk accept lah ni. Okey, yang ini untuk pin pointer dan juga untuk program. Yang ini untuk masuk setting. Contoh M3 ni, perasan tak? Bar ni dia bermula daripada 10 sampai 60. Kalau kita nak select all metal bermula daripada 1, kita tekan yang sini. Yang button ni kita tekan 1, nanti tengok perubahan dekat sini Saya tekan sekali. Nampak tak? Dia dah jadi C. C maksudnya custom. Kita boleh ubah. Kita nak mesin ni hanya detect sampai 50. So kita boleh ubah nantilah kat sini, kita buang yang sini. Seterusnya, yang ini A bersamanya all metal. So mesin ni akan kesan semua jenis metal, semua besi pun dia akan ambil. Seterusnya kalau saya tekan lagi, okey, yang ni dia bermula daripada nombor lebih kurang nombor 4 ke 5 macam ni. Dia akan bermula. So bila putih ni bermula dari sini, maksudnya dia takkan kesan lah, dia takkan detect. Okey, yang ini kalau saya pakai, dia akan aktifkan bermula daripada item nombor bermula daripada 10 hingga 60. Jadi untuk mesin ni besi bermula daripada nombor 1 sampai nombor 10 lebih kurang. So nombor ID kalau naik bermula daripada 1 sampai 10, yang tu adalah besi. So kalau kita tak nak mesin ni detect besi, kita offkan je lah. Kita offkan yang sini. So dia akan detect daripada 10 sampai 60. Untuk kes besi, apa-apa metal detector pun bila kita off besi, untuk besi yang kecil okey, tak ada masalah, dia boleh skip. Tapi untuk besi yang besar, yang padu, biasanya dia akan bunyi juga. Cuma bila kita dah biasa, kita boleh tahu karakter mesin kalau dia detect besi tu bunyi dia macam mana. Okey. Seterusnya yang ini untuk button setting. Okey, yang ni saya tekan yang sini. Okey, ini adalah setting untuk mesin triple score. Apa yang dia ada, yang ini adalah ground balance. Ground balance ni setiap kali kita tukar menu ataupun setiap kali kita on off mesin, seeloknya kita buat ground balance. Okey. Apa tujuan ground balance? Supaya mesin elektronik kita ni dengan tanah mineral yang kita nak pergi scan tu, dia betul-betul serasi lah. Okey, macam mana nak buat ground balance? Biasanya dia ada 3 cara lah. Sama ada cara manual, secara auto ataupun secara pump. Okey, kalau kita nak auto, yang ni button kat sini kan, kita tekan right dia, kita accept dia. Kita tekan accept. Sekejap tekan di sini. Pasal nak dia ada naik gambar yang ni, gambar coil atas. So yang ini maksudnya mesin ni akan gerak secara auto. Kalau kita nak buat manual maksudnya kita kena pump coil. Saya tekan sini tadi ni. Ni kan yang pump ni. Saya akan nampak dia ada keluar gambar ni. Keluar gambar ni. Indikator gambar coil tu. Coil perlu digoyangkan. Okey, yang ni maksud dia coil saya perlu pump pada permukaan tanah. Saya tekan jangan lepas, kemudian saya pump coil ni pada tanah. Itu saja. Okay, kemudian cara yang ketiga, cara seterusnya kalau kita nak buat ground balance, boleh juga kita gunakan cara manual. Satu lagi, kita set sendiri. Kita tekan tambah atau tolak dan kita set sendiri berapa nilai mineral yang kita nak. Biasanya yang ini kalau kita dah biasa, kita dah pump coil, kita dah tahu kawasan yang kita biasa main ni, mungkin dia nombor 20, so kita set secara manual lah. Okey, itu saja. Yang ini ground balance. Kemudian kalau kita tolak ground balance ni ke sini tepi, yang ini adalah untuk speed recovery. Okey, speed recovery. Yang ini
Kita boleh set sampai nombor 6. Sekejap. Yang ini adalah untuk speed recovery ya. Yang ini dia ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 5 je speed recovery. So speed recovery ni lagi rendah yang kita buat speed recovery ni. Cara hayunan kita tu kena slow lah. Kita jangan laju-laju. Contoh kita pilih 1. So bila kita pilih hayunan yang slow, tidak terlalu kuat, item dia boleh detect dengan lebih dalam. By default mungkin dia duduk dekat nombor 2. Yang ini tak perlu lah, nombor 2 je. Seterusnya, yang button ni adalah untuk iron bias. Okay. Untuk iron bias ni, kalau tuan-tuan tengok ikon dia ni sekejap iron bias ni dia ada di mana kalau kita punya item barang yang kita cari tu berdekatan dengan besi, so kita boleh sama ada kita nak mesin ni detect besi tu sahaja ataupun kita nak mesin detect barang saja. Okey, kalau tengok pada ikon dia tu ada gambar coin dikelilingi oleh besi. Okey, so maksudnya kalau saya naikkan contoh saya naikkan nombor ni kepada nombor 9, so mesin ni dia hanya akan detect item saja. Yang besi kiri kanan tu dia akan skip. Okey, kalau saya pilih rendahkan lagi sampai nombor 1 macam ni, contoh kalau saya pilih nombor 1, maksud dia akan detect dua-dua tu, mana satu, salah satu lah, besi ataupun barang. Tapi biasanya dia akan lebih kuat kepada besi lah, dia akan detect besi. So kalau kita scan, dia akan bunyi besi, dia akan naik indikator besi ni. Tapi untuk pantai seeloknya kita naikkan lah. Untuk pantai kita naikkan tinggi. Jadi dia akan skip yang besi-besi yang halus-halus tu. Mesin akan skip lah, mesin tak akan bunyi. Alright. So lagi function dia lagi untuk mesin ni. Seterusnya adalah dia punya volume yang ini ya. Yang ni volume ni biasalah. Volume ni adalah untuk naikkan dia punya volume speaker, sama ada kita nak tinggi atau nak rendahkan. So yang itu kita boleh tinggikan atau rendahkan lah. Kalau kita nak slowkan, kita rendahkan je lah. Kalau kita nak tinggi, kita tinggikan lah. Ok, clear untuk speaker dalaman. Seterusnya adalah yang ini adalah untuk kecerahan lampu. Ok, indikator lampu ni. Ok, nampak kecerahan lampu untuk background. Ikon yang ni. Ikon yang seterusnya kita tolak ke tepi ni, kita tekan sini ya. Kita tekan ni. Yang ini adalah untuk wireless headphone. Untuk model triple score, memang dia bagi sekali dengan wireless headphone. Jadi kita nak buat connectivity dengan wireless yang dia bagi tu, pastikan yang ini kita on lah. By default dia kosong. Kalau kita nak on, kita letak nombor 1. Jadi bila pada mesin kita letak nombor 1, dan pada wireless headphone tu kita buka, kita on. Jadi dia akan tunggu masa sikit lah. Untuk first time dia akan tunggu dalam berapa second, dia akan detect sendiri lah. So seterusnya, kalau kita tak nak pakai, kita off je lah. Ok, clear. Yang ini adalah audio gain. Ok, audio gain ni lebih kepada dia tidak menambahkan audio gain ni, dia tidaklah menambah kedalaman. Cuma dia akan hantar pulse lah. So mana-mana barang yang mungkin dalam, yang mesin tak mampu kesan, tapi signal tu boleh touch pada item tu, so kita boleh tinggikan lah. Dia akan membantulah barang-barang yang mana di belakang batu, barang-barang yang di bawah batu, dia akan boost lah dia punya bunyi tu, dia akan lebih clear. So yang ni audio gain Okay, seterusnya yang ini adalah profile. Yang ini adalah kita nak save profile. Dia ada tiga save profile. So bila kita dah ubah semua ni, kita nak setting tu, kita save. So kita boleh save lah setting tu. Okay, yang ini adalah untuk discrimination. Okay, discrimination ni mana saya cakap, maksudnya kita nak buang. Kita boleh buang katalah nombor 50 sampai 60 tu saya nak buang. Saya tak nak mesin ni detect. So saya lalukan je lah. Saya jalankan. Sini. Saya jalankan dia punya ni kan. Ni kita jalan 12, 13, 14.
sampai 10 dia akan naik lah. So saya boleh off lah ni. Sekejap, So yang ini kita boleh off lah. Yang mana kita nak tu kita boleh. Macam ni saya aktifkan. Ini sebab dia touch ni. So kita boleh on atau kita off kan ni. So, saya nak off kan semua. Contoh. Kita tambah. So kita nampak kan dia tambah. Kita nak on atau off kan. Okey, ni discrimination. Seterusnya yang ini, okey, yang ini saya rendahkan balik. Saya rendahkan. Sebab dia mengganggu kan. So seterusnya yang ini untuk tone. Okey, tone ni kita boleh ubah satu tone ke. Tone ni maksudnya bunyi lah. Bunyi bagi mesin ni kita boleh ubah jadi 1, 2, 3, 4, 6, 60. Lepas tu P ni paling tinggi lah. Contoh P ni lebih kepada barang-barang yang halus lah, dia sesuai kita pakai P. Untuk permulaan yang ini kita pakai 2 lah, 2 saja tone. Okey, yang ini tone. Kemudian yang ini adalah ini iron punya, besi punya bunyi. Iron punya volume. Kalau kita nak tinggikan, kita tinggikan lah. Kalau kita nak off, kita off je lah. Kita kosongkan, so dia besi, dia makin rendah lah bunyi. So yang ni mudahnya, maksudnya kalau kita jenis stringer, orang kata stringer tak berapa nak clear ke, kita memang nak bezakan besi tu, kita tinggikan je lah maksimum. So ni pun membantu maksudnya kita boleh dengar besi tu bunyi clear lah. Item-item yang memang melibatkan besi, so dia lebih baca lebih jelas. Saya ambil contoh lah, senang. Sekejap, ada tak besi? Okey, contoh ni duit 10 sen ni duit 10 sen ni besi saya contoh, saya bagi. Sekejap. Saya tinggi. Yang ni saya off lah ni tadi. Sekejap. Sebab ni saya off, so saya kena all metalkan dulu. Sorry. Saya kena all metalkan dia dulu. Okey ni. Barulah saya boleh pergi dekat besi ni. Tadi kan besi tadi. Okey, saya tinggikan ni besi. Okey, itu bunyi besi So kalau saya rendahkan, macam nak? Bunyi nipis macam nak tak nak jadi detect. Okey, nampak So kelebihan ni kita boleh slow ataupun kita boleh kecilkan bunyi besi. Jadi kalau kita tak nak mesin ni detect besi, kita off je lah bunyi besi ni. Macam tu je lah. Dia detect kat sini besi ni antara 1 sampai 10. Okay, right. Seterusnya yang ini adalah untuk tone break. Okay, tone break ni pun kita boleh tinggikan lah. Contoh untuk gambar besi, untuk bunyi besi ni kita nak nyaringkan lagi ataupun dia sampai nombor 20 ni bunyi ni. Contoh item yang sama ni, so sampai 20 ni dia akan bunyi yang sama lah. Yang tone break ni kita jarang pakai, cuma dia memang boleh pakai lah. So yang ini untuk seterusnya, yang ni tone break tadi Tone break ni kita boleh ubah mengikut segmen. Maksud kita nak rendahkan ke, kita nak tinggikan pun tak ada masalah. Seterusnya sekejap. Tadi. Sekejap. Okey, ni tone break. Yang ini adalah, yang ni kita panggil sebagai threshold. Threshold ni akan ada bunyi gelombang. Macam tadi dia ada AG kan, ini kan AG, yang ni threshold. Threshold ni untuk mesin-mesin macam yang mahal-mahal memang ada lah. Maksudnya dia akan bunyi saya punya dia akan bunyi nyamuk sikit. Pasal tak? Dia bunyi mengaum tu kan. So yang ni khusus untuk barang-barang yang dalam lah, untuk bagi signal pada barang-barang yang mungkin mesin dah tak mampu nak dengar, tapi dia hantar signal untuk dengar je lebih jelas. Yang ini kena pakai headphone lah biasanya. Kena pakai headphone baru kita boleh dengar dengan lebih jelas lah. Okey. Seterusnya yang ni adalah keistimewaan yang satu lagi. Yang ni adalah dimasukkan adalah bottle cap rejection. So bottle cap rejection ni pun bagus lah, maksudnya dia dah keluarkan ikon ni. Okey, kalau kita memang tak nak botol cap botol minuman tu, so kita just naikkan je lah.
So bila kita naikkan sampai maksimum 8, so dia takkan bunyi lah botol-botol cap. Botol cap ni biasa dia material dia besi kan. Cuma biasa kita tak boleh nak buang, tapi untuk mesin ni dia dah buang. So kita boleh ubah kat sini. Kalau kita tinggikan dia takkan kesan botol cap. So kita tak perlu nak gali lah. Okay, seterusnya yang ini adalah vibration. Kalau kita nak menyelam, kita tak ada headphone waterproof, kita boleh pakai vibration lah. So, bila kita on satu, dia akan bunyi vibration lah. Yang ni vibration juga tapi dia panjang. Ini vibration juga tapi dia punya signal tu dia lain lah, dia bunyi macam tu. So kalau kita nak off vibration, kita off sajalah. Yang last kali ni adalah button untuk lampu. Yang backlight punya lampu belah belakang ni dia ada lampu backlight. So kalau saya on, saya tekan tambah ya, dia akan ada gambar ni, indikator ni. So backlight lampu hidup. Kalau kita tolak, dia akan mati. Alright, itu saja cara penggunaan cara dan ikon-ikon yang ada pada triple score. Untuk best setting mesin ni saya pun belum uji lagi, cuma saya dah pakai dekat pantai. Cuma tuan-tuan kena membuat perbezaan sikit lah antara, sebab dia mesin ni dia ada multi 1, multi 2, multi 3. Kena cari lah the best setting yang tuan-tuan rasa kita pakai setting tu, kita rasa lebih dalam, kita rasa selesa, kita boleh pakai. Okey. Apa lagi tentang mesin ni, kalau ada yang berminat, sebab spek dia tinggi mesin ni. Kalau tuan-tuan tengok, maksudnya dia mesin ni fully waterproof, battery rechargeable, carbon shaft, full carbon, kiri lower dan upper shaft, lower dan middle shaft dia full carbon. Coil dia pun coil besar. Untuk Pro Pack, tuan-tuan akan dapat 2 coil lah, satu coil besar, satu coil kecil. And then nanti 3 tahun, program pun, software pun ada, program untuk mode pun ada 4. So pada saya set ni harga memang mahrim, harga murah lah, harga tak mahal sangat, spek tinggi, kualiti pun memang Nokta ni biasanya A lah, kualiti dia dari segi ketahanan dia memang lasak. So kalau ada siapa yang berminat untuk beli mesin Nokta ni kat Malaysia, boleh call saya lah, Hairul 012-290-7782. Alright, nanti saya akan buat jugalah video dekat site. Yang ni saya terangkan seberengkas lah button-button, setiap fungsi button pada mesin. Tuan-tuan yang beli boleh juga rujuk dekat manual sebab manual book untuk Nokta ni memang cun lah, memang dia lengkap dengan dia punya berkala lagi dia punya manual, so boleh rujuk kat situ juga. Apa yang penting sebelum kita on machine tu, bila kita lepas kita main tu, kita on machine, kita buat ground balance. Alright, dan kita set sensitivity lah berapa yang kita rasa sesuai kita pakai. Itu saja pada saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.